mempertahankan daripada Persa antara lintah yang cantik dari Arif Aiman. Namun setakat ini mereka masih bertahan dan jaringan kedua JDT hanya terhasil pada minit ke-33 mesti serangkan penalti. Jadi turning point macam mana kita bincangkan tadi, Rudy? Ya, memang betul. Turning point untuk pasukan JDT setelah kekurangannya pemain pasukan di BMMM. Mereka beraksi dengan 10 pemain dan selepas itulah selepas jaringan ini dihasilkan gol hat-trick Berkesen yang dihasilkan juga 1 minit sahaja jarak memisahkan untuk jaringan yang dilakukan oleh Berkesen. Dan saya rasa memang sukarnya pertahanan pasukan di PMMM untuk mengawal Berkesen ketika pemain ini mempunyai satu dalam saya rasa dalam potensi yang betul baik untuk menjadikan gol. Dan ini adalah jaringan keempat yang dihasilkan oleh Oscar Ribas di penghujung perlawanan di separuh masa pertama. 4-0 di separuh masa, tapi JDT tidak memperlahankan serangan dan juga rentak mereka, dan terus saja sebaik-saja permulaan separuh masa kedua mula mereka terus mencari gol. Manuel Hidalgo kita lihat rembatan yang terus ke sebelah kiri gawang untuk jaringan kelima pasukan JDT. Jadi agak tepat rembatan beliau yang dimasukkan menggantikan Oscar Arribas di bahagian pertahanan kiri. Dan selepas itu mereka terus saja mungkin Imran boleh komen sikit, adakah ini jaringan yang sendiri yang terhasil akibat kerana mereka tak sempat settle down sebenarnya? Ya, betul. Dan kita dapat lihat bagaimana kelang kabutnya pertahanan pasukan di PMM. Dan kita dapat lihat sendiri terlalu membiarkan di bahagian kiri dan kanan terlalu bebas. Itu menyebabkan kesukaran bagi pemain-pemain di PMM untuk menghalang daripada pemain JDT menjadikan gol. Dan kita dapat lihat gol yang terhasil dari antara lintah yang cukup baik di belakang pertahanan daripada Hidalgo, disambut baik oleh Besson. Dan kita tahu jika diberi ruang dan waktu yang lama kepada pemain-pemain mereka bergerak bebas, inilah yang berlaku. Dan mereka juga seolah-olah bertukar-tukar penjaringan, macam ada pembincangan di antara mereka siapa nak skor lagi next selepas Jairo dan Romel Morales melengkapkan malam gemilang untuk JDT menerusi jaringan gol ke-10 pada minit ke-88 ini. Kerana kita tengok Romel bekerja keras sepanjang perlawanan dan akhirnya kerja keras beliau membuahkan hasil. Kita tahu JDT pada musim lalu mereka mencetak kemenangan besar dari pasukan Kelantan Darul Naim dengan jaringan 9-0. Kali ini ditambah satu lagi mencetak rekod baru, jaringan ke-10 dengan jaringan meletakkan mereka memegang rekod dengan membelasah di PMMFC dengan jaringan terbesar dan sejarah Liga Super 10-0. Jadi adakah pada musim ini akan berlaku lagi jaringan besar sebegini? Saya rasa mungkin tidak akan berlaku juga kerana setiap pasukan beraksi mungkin 6-7 perlawanan sudah, dan kelemahan yang perlu dilakukan oleh mana-mana jurulatih untuk mengenal pasti dan berlakunya jaringan ataupun jaringan-jaringan yang besar sebelum ini, mungkin pasukan itu tidak bersedia dengan mungkin mengenal pasti mana-mana pemain yang selayaknya diletakkan dalam kesempatan utama. Dan untuk pasukan di PMM memang sukar untuk mereka walaupun ini adalah jaringan yang terbesar yang mereka tembusi, dan saya rasa banyak kerja yang perlu dilakukan oleh jurulatih pasukan di PMM. Okey, jadi dengan terhasilnya sehingga 10 jaringan pada malam ini, dan jadi adakah ia akan menambahkan lagi gerun pasukan untuk berkunjung ke Stadium Sultan Ibrahim ni?